Okey, jom kita jalan berehat sekejap. Lagi mana ni Wan? Straight tengok jalan Wan, kiri kanan. Alhamdulillah ni di hadapan pejabat JPN Selangor ni. Untuk penghulu kita ni. Cik Wan, ada Cik Wan. Silakan. Okey, dia bawa kita Orantas Desa. Kualitas ingat jalan lagi. Hati-hati kita nak letak jalan ni. Inilah barisan kita. Hampir sampai dah ke kedai kopi. ABC dia tak sikit lah, dia tak ada. Ini apa dia ni? Air. Okey. Akhirnya sampai ke kedai kopi. Muda setahun katanya tuan rumah. Tahun je. Ya. Sampai di kedai kopi yang dimaksudkan oleh Wan. Kedai kopi kedai kopi. Beli kita beli oleh Wan. Okey, ni meja kedua, meja pilihan kita yang kedua. Tak lagi pada gerak. Order dulu. InsyaAllah kita makan aiskrim dengan colek buah. Colek buah. Colek buah. Tang tadi kat sana tak ada buah kan? Ada ke cover. Sini je dia tak nak kan. Yang ni pula skema. Okey, Cik Ra aiskrim coklat kat Siti okey. Baik. Okey. Dapat aiskrim yang nanti Okey, ambil okey. Denny okey. Habis. Wan. Okey. Saya okey, saya. Okey. Alright. Alhamdulillah. Perjalanan pulang ke pejabat setelah minum tengah hari sebentar tadi dengan kawan-kawan. Belakang kita ramai lagi tu. Okey, kawan-kawan tengah membaca Hanyalah kecantikan, kemungkinan besar orang lain hanya merendah kamu. Hanyalah kecantikan, kemungkinan besar orang lain hanya merendah kamu. Orang lain hanya merendah kamu. Orang lain hanya merendah kamu.